Pakcik, ni lauk apa? Tempoyak? Ini gulai tempoyak. Patin? Ikan patin sungai. Sehari makcik masak berapa jenis lauk semua? Paling sikitnya lah. 30 Paling masakan. sikit 30? Ya. Ini rendang ayam. Ini rendang daging. Rendang Kering ni? pedas, dia agak kering sikit lah. Ayam bakar ada, ya. ikan bakar ada, keli pun ada. Ikan keli ada, kalapia ada. Kalapia, paru. Paru masak berlada. Okey, sebelah dia tu ayam goreng. Ayam berempah. Ini padri terung. Ada cencaru sumbat juga Ya, ada cencaru sumbai. Masak kicap ayam. Ayam masak merah. Masak merah. Kangkung belacan. Kari? Kari ikan bawal. Gulai lemak nangka. Sambal peria. Sama tumis udang petai. Udang petai yang ni. Ikan keli sambal. Gulai lemak ikan kembung. Ini gulai lemak ikan masin. Nenas. Taucu ikan kembung. Ini sambal soto. Tempe sohun. Gulai lemak yang salai. Ini gulai lemak. Pucuk ubi. Asam pedas ikan pari. Tauhu masak ala Chinese lah. Saya nampak tadi ada sate juga makcik Ya, ada sate. Sate ada, lemang pun ada. Lemang pun ada. Kuih raya pun ada. Ya, kuih Ui, raya. murah. Macam-macam jenis. Air balang 4 jenis bang Ya, saya. Lepas tu kita ada menyediakan air kelapa dan tebu fresh lah. Macam lauk ni semua bungkus lah. Siapa nak boleh bungkus lah. Betul. Baik. And then kalau satu lagi, kalau macam nak makan sini untuk buka puasa pun boleh. Ada juga buffet kan? Ya, betul. Baik. Selalu buat berapa jenis? Lemang biasa je lah. Lemang biasa je lah. Sana bungkus, sini buffet. Ya, sini buffet. Berapa total jenis lauk? 13. 13? Menu special yang dalam buffet, patin tempoyak. Tempoyak. Siapa Okey, cepat, baik. dia dapat. Ada Ya, pejeri, macam-macam. udang masak petai. Ada masak lemak ayam, Okey. ada pucuk ubi, Okey. gula nangka. Kita buat cita rasa kampung. Dalam masak lemak, Okey. kerang rebus, ada daging belengas, laksa. Kita ada mi kari Ya, juga. kita ada mi kari. Lemang, anisan lah, cucu ada, buah-buahan, ayam popcorn. Naga untuk kanak-kanak. Sate. Ya, sate. Nampak tadi bakar panas-panas. Ya, panas-panas sedap. Kuah kacang pun nampak Kena pekat. try. Nasi impik ada kuih limas, cok badak, kari pap, buah-buahan, bubur jagung. Jagung, ya Allah. Pekat-pekat ni. Pekatnya. Yang ni bubur kacang. Awak, mak ayah, orang betul. tua. Sebab tu kita buat cita rasa kampung. Ya. Kat sini tempat makan pun luas kan Ya. Kalau penonton nak datang, dia nak type apa dekat Waze, Google? Okey. Boleh Waze, Pak Yuk Cafe dan restoran. Restoran. Dia dekat Kalau- sebelah Ya, betul. Sebelah tol. exit Simpang Pulai kan? Ya, betul. Masuk Baik. belah kiri ya. Bilik apa yang cantik sangat ni kak? Bilik VVIP lah. Oh, ada aircon. Ya, ada aircon. Selesa sikit kita nak makan. Yang mana Wow. bawa baby-baby yang kecil-kecil tu kan, Yes. panas-panas. Yang ni surau. Kita sediakanlah untuk lelaki dan perempuan. Okey, berapa harga buffet ni? Okey, untuk buffet RM28, dewasa RM20. Untuk kanak-kanak? Ya, untuk kanak-kanak dan warga mas. Akak ni yang saya review lah. Ya, Paling murah kat termurah Ipoh. lah kat Ipoh. Paling murah kat Ipoh. Terima kasih kak. Okey, sama.